كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقل وتنفرج به القرى وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوحي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ما عدو منه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Wadakir, berilah peringatan, fa inna zikra, sesungguhnya peringatan itu, tanfa'ul mu'minin, bermanfaat kepada orang mukmin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa, yuridillah, Allah kehendak, bihi khairan, dengannya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan memberi kefahaman agama kepadanya. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Pada malam ini kita dapat lagi meneruskan majlis ilmu kita, pengajian kitab menggunakan kitab Safinatul Najah fil Ilmi Fiqh yang dikarang oleh Syekh Salim bin Suhail Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Moga-moga dengan kita membaca kitab ini, kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tengok kitab, buka pada muka surat 27. Sebelum ni kita dah membahaskan berkaitan perkara-perkara yang membatalkan solat. Dalam kitab ni dia sebut berapa perkara yang membatalkan solat? Ada dua kitab. Ada berapa dalam kitab sebut? Ada 14 perkara yang membatalkan solat. Ustaz terai satu-satu secara terperinci. Baik, kalau kita baca kitab yang lebih besar, dia ada lagi penambahan. Boleh? Jadi saya sebut juga. Sebelum kita masuk tajuk baru, iaitu tajuk solat jemaah, Ustaz tambah sikit lagi perkara yang membatalkan solat. Tambah 3 lagi, boleh? Jadi 15, 16, 17. Baik, yang ke-15 adalah meninggalkan rukun. Boleh tulis tak? Meninggalkan rukun. Seperti mana kita maklum, rukun solat kita ada 13. Dalam kitab ni dia sebut 17, kan? Kenapa jadi 17? Sebab dia kira tamakninah ni rukun suku. Tapi pendapat yang muqtamad,
yang lebih kuatnya 13 sahaja. Tamakninah itu bukan rukun. Tamakninah itu syarat bagi rukun. Bukan kata tamakninah ni tak wajib. Wajib, cumanya dia tak dikira dalam rukun. Boleh faham? Jadi sekiranya kita meninggalkan salah satu rukun, bermakna solat kita tidak sah. Apabila solat tidak sah, solat kita tidak diterima oleh Allah. Kita nak sah dulu, barulah Allah boleh terima solat kita. Baik, yang ke-16 apa dia? Iaitu berpaling dari kiblat. Berpaling dari kiblat. Kita belajar dah syarat sah solat ni mesti menghadap kiblat. Start kita angkat takbir sehinggalah kita beri salam, kita mesti menghadap kiblat. Baik, tanda balik menghadap kiblat ni yang wajibnya adalah dada. Dada kita wajib menghadap kiblat. Kalau dada kita berpaling ke tepi, ke kanan ataupun ke kiri, maka batal solat kita. Boleh? Kalau kepala kita paling, semaya paling tepi, bunyi benda jatuh itu paling tepi, batal solat. Batal kalau dada paling dulu. Kalau kepala kita saja ke tepi, tidak batal, cumanya jadi makruh. Kita paling ke tepi jadi makruh, tapi tak batal solat. Batal kalau dada kita berpaling ke tepi. Jelas? Okey, masalah kiblat ni kadang-kadang biasa berlaku ni. Kita semaya di tempat yang jari-jari kita semaya, ataupun di tempat kita tak jelas kiblat dia. Sebelum kita nak semaya, kita kena tahu kiblat. Contoh kita pergi satu tempat ni, kita pun nampak tahu kiblat dia anu ni atau mesti. Awak pun semaya, rupanya salah kiblat. Habis semaya pun ada orang tegur, kiblat bukan kau tu, kau ni nakal. Lagu mana solat dia? Solat dia tidak sah sebab salah kiblat. Jelas? Baik, itu kalau dah selesai solat. Andai kata masih lagi dalam solat, contoh awak kan, saya awak main kat bilik awak, kat bilik awak, yo ngadak isteri, awak pun tengok salah ni, sepatutnya ngadak kau ni. Lalu mana orang tegur? Suruh dia batalkan solat ataupun kita tolong gerakkan badan dia menghadap kiblat? Sudah. Dia salah kiblat ni. Apa kita kena buat? Tolong dia, tolong dia lagu mana? Hak ni ramah keliru. Hak ni ramah keliru. Dan kadang-kadang ada orang sebab hukumnya salah. Siapa yang mengatakan dia salah kiblat, dia pun betul ikut kiblat yang betul, itu adalah salah. Sebab solat dia awal-awal lagi batal, muka tak menghadap kiblat. Kita ayat ada kan,
menghadap kiblat mesti start takbir sehingga wisana. Dia dulu lagi salah kiblat, bermakna solat dia kena batal kan, dan dia kena solat semula. Jelas? Baik, cumanya ada Ustaz baca daripada Darul Ifta. Darul Ifta ni fatwa daripada Jordan, Darul Ifta Jordan. Dia mengatakan dimaafkan. Boleh kita nak betul kiblat saat kita hak salah tu, dengan syarat dia lari tu tak jauh sangat. Supaya Ustaz buat contoh tadi jauh kan, asalnya menghadap straight ni kurang lah. Hal sebenarnya menghadap pukul 3 tu jauh ke tak? Jauh. Bermakna yang kena batal solat semula. Tak tahu mana kalau jauh. Ulama meletakkan logik iaitu tak lebih 45 darjah. Tahu kan? Kalau dalam matematik misteri. Kalau paling kan 90, betul? Pak kalau sini sini 90 kan? Lepas 180. Okey Ustaz. Pusing lagi 180. Sini 80 ke 90. 45 mana? Tengok. Straight 33 ni 45 kan? Tu mana tu kan? Kalau sepatutnya ada straight, dia pun sini. Kalau ini kita boleh tentu tak lebih 45 darjah. Kalau lebih 45 darjah kena solat semula. Ya? Allahu Akbar. Yang terakhir, perkara yang membatalkan solat iaitu memanjangkan rukun pendek. Kali dah Ustaz boleh. Dalam solat kita ada berapa rukun pendek? Tak ingat semua. Ada 2, iaitu iktidal dan duduk di antara 2 sujud. Kalau kita iktidal sama panjang dengan kita qiyam, sama panjang dengan kita baca Al-Fatihah, maka batal solat kita. Kalau kita duduk di antara 2 sujud lama, supaya kahya afi, maka batal solat kita. Itu adalah rukun pendek. Boleh? Okey, habis itu perkara-perkara yang membatalkan solat. Baik. InsyaAllah kita sambung faslun ataupun tajuk baru, iaitu solat jemaah. Tajuk ni sangat penting. Solat jemaah. Dan bab solat jemaah ni lah banyak masalah berlaku. Kait dengan imam, dengan makmum. Betul tak? Macam-macam masalah berlaku. Masbuk, tak masbuk, tambah rakaat, tak tambah rakaat, tak tambah, tak duduk tahiyat awal ke, tak tunduk ke. Baik. Apa itu solat jemaah? Solat jemaah ni adalah rabtu salatil ma'mumi bi salatil imam. Ta'arif dia. Solat jemaah ni adalah ikatan, hubungan di antara imam dan makmum. Boleh? Wa aqallul jamaah isnani. Paling kurang berjemaah sebanyak 2 orang, iaitu imam dan makmum. Ada seorang imam, ada seorang makmum, jemaah dah tu. Kita bagi jemaah tak semestinya sampai beratus-ratus orang.
jemaah ni. 2 hari pun kita dah panggil berjemaah. Gapo kelebihan sembahyang jemaah ni? Nabi sebut salatul jamaah afdal min salatil fazzi bi 27 darajah. Nabi bersabda, solat jemaah ini lebih baik daripada kita solat sore. Sebanyak mana? Sebanyak 27 darjah. 27 kali ganda pahala berbanding kita semaya sore. Semaya sore dapat so dah. Kalau semaya berjemaah dapat 27. Masya Allah. Allah sebab 5 waktu semaya jemaah betul? Alhamdulillah. Beruntung awak duduk asrama ni kerana boleh sembahyang jemaah sama. Kalau duduk rumah, sembahyang jemaah juga ke tak? Alhamdulillah. Duduk rumah pun sembahyang jemaah, duduk asrama pun sembahyang jemaah. Dan jangan sesekali sembahyang sore. Rugi yang sangat besar. Duduk asrama dah, sayang-sayang ramah, sayang sebilik ada, tapi sembahyang sore. Jangan buat lagu tu. Tak comel. Belakang wuduk. Kena sembahyang jemaah. Ajak saya. Mari masjid. Subuh jemaah kan? Okey lagu. Zuhur, zuhur jemaah. Asar. Okey, boleh. Teruskan istiqamah dah. Gapo hukum sembahyang jemaah ni? Sembahyang kita tahu dah wajib kan, fardu ain. Sembahyang berjemaah ni hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Tapi kalau kita baca kitab dari kitab fiqh SMU ada, memang hukum asalnya sunat muakkad. Tetapi Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, pendapat yang paling sahih adalah fardu kifayah. Sembahyang jemaah ni adalah fardu kifayah sebenarnya. Apa makna fardu kifayah? Fardu kifayah wajib, tapi wajib kepada sebahagian, bukan wajib ke atas setiap individu. Fardu ain itu wajib atas setiap individu, fardu kifayah wajib ke atas sebahagian. Bermakna kalau awak melakukan jemaah, bermakna awak telah melunaskan tuntutan fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya seandainya satu tempat ataupun satu mukim, satu kampung ni tak ada orang sembahyang jemaah, bermakna satu kampung akan berdosa. Jelas? Besar sembahyang jemaah ni. Ia merupakan min syiaril Islam. Syiar Islam sembahyang jemaah ni. Syiar Islam kita wajib zahirkan. Sebab tu sembahyang jemaah ni kita kena zahirkan. Syiar Islam ni kita kena zahirkan. Berbeza dengan amalan sendiri. Kalau amalan sendiri kita sembunyikan. Tak ceritalah kalau dia kita selawat 1000 kali sehari, istighfar 1000 kali sehari, tak perlu cerita kalau dia. Allahu Akbar. Tiga kitab solat. Tak boleh. Baik, khusyuk kalau sembahyang jemaah ni. Khusyuk kalau sembahyang dekat masjid kita ni. Mana khusyuk kalau sembahyang sore? Kadang-kadang ada yang kata saya ni khusyuk sembahyang sore lagi. Kalau duduk orang ramai khusyuk mana? Mana lebih penting? Khusyuk kau
semaya jemaah? Dia kata kalau dia semaya sore, dia khusyuk. Kalau semaya kat masjid FB tak khusyuk mana? Adakah lebih baik dia semaya sore ke semaya jemaah? Kata Syekh sini, "Lau ta'arada al-khusyu' ma'a al-infirad wal jama'ah duna khusyu' fal jama'atu awla." Sekiranya berlaku percanggahan, semaya sore khusyuk tapi semaya jemaah tak khusyuk, kok mana semaya jemaah lebih diutamakan? Semaya jemaah lebih diutamakan. Sebab apa? Ada dalam kitab Syarah Yaqut Nafis, Ustaz tak ingat apa. Dalam kitab tu Syekh tu menyebut kelebihan semaya jemaah ni, apa lebih diutamakan walaupun tak khusyuk berbanding semaya sore. Kerana bila kita semaya jemaah ni, pertama sekali Allah akan tengok teriman. Sekiranya iman ni soleh ataupun iman ni ada kebaikan, ada keberkatan, makmum dia ni berat belakang, tak khusyuk belakang, tapi iman ni khusyuk, maka satu jemaah tu akan diterima oleh Allah semaya ini. Tu mula-mula sekali. Sekiranya iman tu tak khusyuk, dia tak dapat satu kata daripada semaya dia, Allah akan tengok kepada makmum. Dalam beramai-ramai ni ada sampai Allah terima solat dia, maka semua jemaah ni Allah terima. Hebat kan semua jemaah ni? Sekiranya tengok jemaah berat belakang, tak khusyuk belakang, Allah tetap juga terima semua jemaah. Kerana apa? Kerana ia berkumpul untuk semaya jemaah, maka Allah kabul terima belakang. Itu kelebihan semaya jemaah. Kalau kita semaya sore, Allah tak terima semaya kita, tak ada. Tapi kalau kita semaya jemaah, kok mana Allah kan terima. Masya Allah kan. Nak tinggal lagi semaya jemaah. Terima kasih dah. Baik. Semaya jemaah ni pula, mata tudrakul jamaah, bilakah kita boleh sempat semaya jemaah? Ni masalah untuk orang yang mari lewat. Kalau awak tahu, semaya yang terbaik adalah soft yang pertama. Lagu soft pertama. Kemudian soft kedua, soft ketiga, soft belakang kali itu paling busuk lah. Pahala berbeza lah setiap soft. Pertama ni paling banyak pahala. Jangan bangga pula. Okey. Baik, contoh. Dia bukan pisah nak mari lewat, dia terlewat. Dia tengok email hari akhir tu. Dan lagi ke dia nak masuk semaya jemaah? Dan lagi. Sampai bila? Sampai imam memberi salam. Kita boleh masuk jemaah selagi mana imam tak beri salam. Qadar mana? Ustaz sebut dah. Kalau kita ikut Ibnu Hajar, Assalamualaikum, mim kakum tu waktu perakhiran solat. Contoh email baru, Assalamu Allahu Akbar, ada email tak kum lagi kan? Dia ada Allahu Akbar, bermakna dia ada jemaah, dapat pahala berjemaah, dapat 27. Jelas? Tapi Assalamualaikum, dia tak boleh lah kata takbir.
dia kena sembahyang lain. Kalau ada masbuk kan, orang tambah rakaat, dia boleh ikut tu. Ataupun kalau ada saya lain, dia buat jemaah baru. Begitu. Jelas? Cuba dengan masalah. Contoh masalah berlaku seperti tadi. Ibn Tayyib itu betul. Dia pun Allahu Akbar. Setiap boleh. Dia habis takbir, Ibn pun Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ketiga ni. Kenapa dia kena buat? Dia kena tunggu, dia kena teruskan Fatihah dia satu solat. Tak boleh jawab. Kena tunggu tak? Jawapan dia tidak boleh tunggu. Haram dia tunggu. Dan batal kalau dia tunggu. Dan sebab apa? Dia boleh dapat jemaah. Dia dapat pada jemaah. Tapi dia boleh email. Dia kata pilih misalnya dia tak itu sebab itu. Dia teruskan sahaja solat dia. Tapi kalau dia Allahu Akbar, email tak misalnya tadi, dia wajib tunggu. Wajib tunggu. Lepas tu dia misalnya barulah tambah rakaat. Jelas itu? Baik. Apa lagi? Tu masalah dia ataupun tak dia berjemaah. Masalah yang kedua, ni seorang awak tu tanya. Seorang tak jelas ni. Pada ni dengan molek biar jelas belakang. Bilakah kita ada rakaat? Kita mari imam tengah rukuk. Ada kita rakaat tu. Baik. Syarat nak ada rakaat dalam kitab disebut wa tudraku raka'atu bi idraki ruku'il imam idza itma'anna ma'ahu fi ruku' qabla irtifa'il imam. Maksudnya kita ada rakaat ni kalau kita ada rukuk bersama imam serta tawainah. Kalau tawainah tu dulu. Tawainah tu subhan qala subhanallah. Contoh imam rukuk dah. Dia pun mari akad takbir Allahu Akbar. Dia pun rukuk. Dia rukuk pastikan de qala subhanallah. De subhanallah itulah tawainah. Baru batu imam sami Allahu liman hamidah, dia pun sami Allahu liman hamidah, bermakna dia dapat rakaat. Tak perlu tambah rakaat. Jelas? Tapi hak ni berlaku kadang-kadang selisih, betul. Imam rukuk, kita akan takbir rukuk. Rukuk kat imam sami Allahu liman hamidah. Hak ni tak ada rakaat. Wajib tambah satu rakaat lagi. Dia tak ada sebab selisih. Ataupun dia ada rukuk tapi tak ada tawainah. Dia rukuk imam tidak, tak ada juga. Mesti ada tawainah. Jelas? Baik. Apa lagi? Ni Syekh beri peringatan. Fa in waqa'a ba'da takbiratul ihram fi ghairi al-qiyam lam tan'aqid as-salah. Orang yang main lewat tadi nak mengambil rukuk imam tadi, pastikan dia akan takbir dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar, diri. Lepas tu barulah Allahu Akbar rukuk. Boleh? Jangan Allahu Akbar rukuk lalu. Mari-mari Allahu Akbar qasar. Sebab syarat takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Sudah takbiratul ihram dulu barulah
takbir yang kedua untuk rukuk. Takbir pertama tu wajib, rukun. Takbir kedua tu sunnah. Tapi kalau tak takbir kedua pun tak apa. Allahu Akbar, turun. Tapi kalau boleh jangan tinggal sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, turun. Boleh? Okey, habis itu. Tak asal untuk baca lagi kita. Sikit lagi dah. Alladhi yalzamu fihi niyatul imami arba'un. Tengok kita. Al-jumu'atu wal-mu'adatu wal-manzuratu jama'atan wal-mutaqaddimatu fil batari. Bermula solat yang mesti padanya niat imam itu 4. Bermula solat yang mesti, tanda pada mesti di situ adalah wajib. Solat yang wajib padanya niat imam. Sebelum nak bahas berkaitan ni, awak boleh tahu bila kita semaya jemaah, makmum wajib niat makmum. Dia boleh niat makmum ataupun dia niat mengikut imam. Niat makmum ataupun niat mengikut imam, sama sahaja. Wajib dia. Kalau makmum dia ikut imam tapi dia tak niat makmum, tak niat ikut imam, boleh batal solat dia kalau dia ni menunggu imam. Contoh, dia habis dah Fatihah, dia habis dah surah, dia tak niat makmum, imam tak habis lagi, dia pun tunggu imam, maknanya dia follow imam, boleh batal solat. Boleh? Tapi kalau dia tak niat makmum, bermakna dia sembahyang solat, sebab tu jadi batal. Tak masalah nak niat solat, tapi jangan ikut imam. Kalau ikut imam akan jadi batal. Jelas? Makmum wajib niat makmum. Imam pula pelik sikit kan. Imam ni dia tak wajib niat imam. Special imam. Imam sunat sahaja niat imam. Akan tetapi kalau imam tak niat imam, imam tu kira risau je, tak dapat pahala berjemaah. Makmum niat makmum ke? Dapat pahala jemaah? Dapat. Imam tak dapat, makmum dapat. Sebab tu penting ni niat. Jadi imam kena niat imam baru dapat pahala berjemaah. Jelas itu? Bila kita baca kitab ni, Syekh pun sebut ada 4 tempat yang imam wajib niat imam. Jelas? Hukum asal imam ni sunat sahaja niat imam. Tapi dalam 4 tempat ni, dalam 4 solat ini, niat imam itu wajib. Daripada yang pertama, solat Jumaat. Sembahyang Jumaat, imam wajib niat imam. Kalau imam tak niat imam, tak sembahyang Jumaat, semua batal. Semua batal. Kalau sembahyang biasa tak apa, sembahyang Jumaat tak boleh. Boleh? Yang kedua, solat yang diulang. Pernah dengar solat i'adah? Solat yang diulang. Kalau awak tahu, kita boleh sembahyang 2 kali. Fardu. Awak sembahyang dah zuhur kan? Boleh sembahyang sekali lagi. Hukumnya adalah sunnah. Tapi syaratnya sekali je lah. Solat zuhur, lepas tu solat zuhur sekali lagi. Solat asar sekali lagi. Hukumnya adalah sunnah. Kita panggil solat i'adah, mu'adah, solat ulangan. Jelas? Tak ada masalah.
sembahyang dah, lepas tu saya ajak sembahyang pula. Tapi untuk sekali sahaja ulang. Lepas tu sekali lagi, kalau sembahyang 3 kali, tak boleh. Tidak dibenarkan. Cukup sekali sahaja. Tapi syarat nak sembahyang 2 kali ni, yang kali kedua tu, yang dia nak ulang tu mesti berjemaah. Mula-mula dia sembahyang esok kan, lepas tu ada jemaah, dia pun sembahyang jemaah. Boleh. Kalau tak adanya sembahyang esok kan, lepas tu ulang sembahyang esok kan pula, tu tak boleh, tak sah. Syarat sembahyang ulang mesti berjemaah. Jelas? Dan bila kita nak ulang sembahyang itu, imam wajib niat imam. Sebab tu dia termasuk dalam 4 solat yang wajib niat imam. Yang ketiga, dan solat yang dinazar berjemaah. Solat jemaah ke hukum dia adalah sunat ataupun fardu kifayah. Tapi kalau kita nazar nak sembahyang jemaah, tahu tak nazar ni apa? Nazar ni kita mewajibkan sesuatu yang bukan wajib. Sembahyang jemaah tak wajib, tapi awak bernazar nak sembahyang jemaah, bermakna wajib awak sembahyang jemaah. Okey, bila lagu tu, bila sembahyang nazar berjemaah ni wajib niat imam. Jelas? Kalau tak niat imam tak sah. Okey, dengar balik. Nazar ni akan terjadi nazar kalau kita melafazkan. Contoh yang nazar, kalau boleh straight A SPN nak belanja saing. Nampak? Yoyak kau saing dia. Kalau boleh straight A, aku nak belanja KFC. Contoh. Baik kau, contoh. Jadi Tubik Rizak boleh straight A sungguh, wajib dia tunaikan nazar dia. Kalau dia tak tunaikan nazar, ada denda dia. Berdosa besar tak tunaikan nazar. Sebab dia bernazar. Asal itu wajib pun belanja saing, tapi dia nazar, dia sebut, maka jadi wajib. Jelas. Begitu juga dengan sembahyang. Aku bernazar nak sembahyang jemaah Isya ni, wajib dia tunaikan secara berjemaah. Jelas? Tapi kalau dia tak sebutkan, dia sekadar dalam hati kan, tu tak wajib tunaikan. Kalau dia tak buat pun tak apa, sebab dalam hati. Tu bab nazar lah. Dan yang terakhir, solat jamak takdim kerana hujan. Kok ni tak berlaku lah ni. Ni berlaku pada zaman Nabi dan zaman sahabat dulu. Kalau hujan boleh sembahyang jamak. Kalau hujan boleh sembahyang jamak. Contoh main gharib tadi hujan, boleh sembahyang solat lepas maghrib tu. Kalau hujan. Tapi lah ni tak boleh dah. Sebab tak lepas syarat. Wallahu a'lam bissawab. Soalan tak? Tak ada belakang jadi poin. Tak ada. Boleh ke sambung ni? Hebat ni. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kata kalau solat fardu 2 kali sunat. Betul. Hak pertama wajib, hak kedua sunat. Bukan dua wajib. Kalau solat lebih 3 kali, sunat juga ke tak? Tak boleh. Haram. Rajin dah. Supaya sunat dulu. Solat fardu wajib sekali dan ulang sekali lagi sunat. Ulang kali ketiga tak boleh. Bid'ah.
Banyak lagi sembahyang kita boleh buat sembahyang sunat. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, kalau saya tahu kiblat, saya tengok guna apps cari kiblat yang kompas tu, boleh ke takut tak tepat? Kadang-kadang pergi jalan tu, pergi hotel tu, tak ada kiblat kan. Kita boleh berpandu Google, arah kiblat kan. Dan awak boleh ijtihad menggunakan Google tu, boleh ikut. Lepas tu buku-buku tu salah. Kalau salah, semua kaedah tadi lah. Kalau dia lari lebih 45 darjah, kena follow balik solat. Kalau tak lari sikit ya, dimaafkan. Suka Ustaz, dulu Ustaz kata kalau solat punya imam jin sambung. Kalau orang tu tak punya imam tapi kita sambung dia, sah ke solat kita? Ya, tak faham. Solat punya imam jin, kalau orang tu tak punya imam. Okey, bagus. Dia special kan? Lepas tu saya dia pun follow dia. Saya dia tu niat makmum. Dia tu tak niat apa-apa. Jawapan dia sah. Cumanya makmum tu dapat pahala berjemaah, imam tu tak dapat pahala berjemaah. Jadi cara dia, ambil awak semasa asal-asalnya. Bila orang mari belakang tepi, awak niat tukar niat. Awak tukar niat dalam hati jadi imam. Itu ya. Niat imam, maka awak dapat pahala berjemaah. Kalau tak niat pun tak ada masalah. Sebab imam sunat sahaja. Ustaz, betul ke kalau kita mayat, lepas tu atas sejadah kita tu ada kain berlapis, lepas tu salat kita tak sah sebab sejadah kita berlapis? Betul ke? Ustaz sebut dah sebelum ni, antara syarat sujud, kita tidak sujud di atas kain yang kalau kita gerak, dia gerak. Ingat lagi tak? Sejadah awak letak, masa awak tidak sejadah tu gerak, tak gerak kan? Jadi tak ada masalah. Awak letak kain ke, awak letak sejadah ke, awak letak bata ke, tak ada masalah. Sebab letak. Hak jadi masalah pakaian yang berada di badan awak. Pakaian kat badan awak ni, kain semaya awak, bila awak gerak, dia gerak. Jadi awak tak boleh sujud di atas kain semaya. Boleh nak sujud kain semaya? Awak letak kain semaya. Awak pakai kain semaya, awak letak kain semaya yang lain, sujud atas tu, tak ada masalah. Begitu juga semaya atas kaki. Boleh tak semaya atas kaki? Sebab awak sujud mesti kocok kaki tu kan? Waktu tak ada masalah kan? Sebab kaki tu memang tetap situ tu. Walaupun awak sujud yang gagal, tak ada masalah. Jelas kan? Sekarang Ustaz, kalau seorang itu tidak menyukai imam itu, maksudnya macam benci, Masya Allah. Benci Ustaz. Jadi yang lebih aula salat berjemaah bersama imam itu atau salat nafsi? Syukur Ustaz. Okey. Memang ada dalam kitab sebut, kalau imam itu kita benci, kita tak payah ikut imam itu. Sebab kalau kita ikut imam kita benci, dia akan merosak ke khusyuk solat kita. Betul? Dan hati nyokong. Maka dia dibenarkan untuk semaya jemaah dengan orang yang suka. Tapi sebab apa yang benci? Tengok sebab dulu ni. Assalamualaikum Ustaz, saya bukan nak tanya.
Saya bukan nak tanya sangat, tapi boleh dia Ustaz sebutkan kitab-kitab yang ada kaitan dengan kitab Safinatun Najah. Oh, bagus. Kitab Safinatun Najah ni adalah matan. Matan ni maksudnya ringkasan. Ya, kita Arab, lepas tu ada terjemah. Dan kitab Safinatun Najah ni matan. Dia ada huraian dia. Kita panggil syarah. Ada banyak. Tapi dalam bahasa Arab ni. Antaranya Nailul Raja. Antaranya lagi Syarah Safinatun Najah, Kashifatus Saja, banyaklah. Tapi dalam versi bahasa Melayu pun ada Ustaz Abang. Kalau pergi Jafar Rawah ataupun Shopee ada. Awak tulis Misbahud Duja. Misbah Duja. Misbah Duja. Waktu dia syarah tebani. Dalam bahasa Melayu. Boleh beli. Mesti ada kat rumah. Dia akan terang lebih detail. Boleh sambung lagi ke? Situasi kedua. Apa mari situasi kedua dah? Sekejap Okey, betul. Tiba-tiba situasi kedua. Kalau selama ni saya solat menghadap sini, yang lukis, saya tak pasti betul ke kiblat ni yang saya tak ingat sebab lama sangat tak balik. Sebab tu guna app. Bila tengok kompas, dia tunjuk sini kiblat. Macam mana dengan solat saya selama ini? Kenapa bodoh Ustaz? Semua Ustaz sebut tadi, sebelum ni 10 tahun dia salah kiblat. 10 tahun dia salah kiblat. Memang kalau ikut hukum asalnya, dia kena balik kalau salah tu melebihi 45 darjah. Kalau salah sikit yang dimaafkan. Kalau salah banyak, asalnya sini banyak belakang. Kalau ikut mazhab kita memang kena qada. Tapi ada fatwa ataupun pandangan ulama dia maafkan. Dan jenuh 10 tahun nak ganti dia. Ada pendapat ulama yang kata tak boleh qada balik. Boleh dia nak ikut? Boleh. Fiqh ni luar. Asalnya memang kita kena ikut mazhab Syafi'i. Tapi jika kita ditimpa kesukaran ataupun ditimpa kesusahan, kita boleh ambil pendapat yang ringan. Ada pendapat yang ringan. Itu kaedah dia. Bukan mudah-mudah dah. Tapi kita susah sahaja boleh. Ini mudah-mudah ya. Nak ikut mazhab lain tak boleh. Cukup sekadar tu. Ustaz minta maaf mengambil masa yang panjang. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu depan kita sambung syarat-syarat sah terjemaah. Sallallahu